Baik, untuk perkembangan dari Selangor, kita akan langsung bersama Samsia Samsi. Silakan. Baik, terima kasih Farhatul. Majlis Agama Islam Selangor MAIS memperuntukkan 16.7 juta ringgit agihan fidyah kepada 48,674 penerima yang layak di seluruh negeri pada tahun ini. Pengerusinya Salihuddin Saidin berkata, agihan melibatkan golongan fakir dan miskin sementara yang layak, termasuk isi rumah berpendapatan bawah RM1,500. Bagi memastikan bantuan disampaikan secara tersusun dan berkesan, MAIS menjalinkan kerjasama strategik bersama Jabatan Agama Islam Selangor, Teraju Ekonomi Asnaf Sdn Bhd, Pertubuhan Islam Bukan Kerajaan, Institusi Pengajian Tinggi, Agensi Kerajaan, Sekolah, Masjid dan surau di daerah terlibat. Sementara itu, 7.57 juta ringgit diperuntukkan kepada JAIS merangkumi bantuan kepada sekolah rendah agama dan kafah serta masjid dan surau. 3 juta ringgit pula diagihkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor dan 2.5 juta kepada IPTA serta IPTS bagi membantu kumpulan SASA yang memerlukan sokongan kebajikan. Pun tak ada income tu. Banyak manfaat untuk saya. Dapat bantuan menira, apalah boleh makan. Sebelum ni pernah dapat bantuan yang sama? Ya, masa bulan Ramadan sajalah. Ya, Alhamdulillah setakat ni untuk bulan Ramadan ni baguslah dia buat program macam ni. Sebab apa, kita dapat yang mana golongan-golongan yang memang memerlukan sangat. Sebab apa, kita faham sekarang ni ekonomi kan dengan harga barang naik apa semua, jadi itu membebankan jugalah. Jadi ada bantuan-bantuan macam ni, kira dapat kita ringankan beban sikit lah, insyaAllah.